apa sistem yang kita ada supaya kita pastikan bakat-bakat yang kita ada ramai bakat, Wabi. Supaya dia tak berhenti separuh jalan. Macam sebelum ni dia berhenti sekejap. Kan? So macam mana kita nak pastikan it is sustainable untuk masa-masa akan datang. Saya teringat kes macam baru-baru ni Kim Danish perlukan belanja dana yang besar untuk beliau teruskan perlumbaan sebelum ni kan. Jadi itu saya ingat itu benda yang paling mustahak kot yang kita nampak, iaitu bagaimana kita nak untuk sustain sukan ni. Maksudnya kita kena sustain atlet tu sendiri, kita sustain perlumbaan is one, dan atlet tu sendiri dia punya survival dalam dia punya career, dia memerlukan biaya yang sangat tinggi lah. Dan kita kena akui bahawa kalau kita hanya bergantung pada dana yang disiapkan oleh kerajaan sendiri sahaja, tak cukup. Kita cuba sebaik-baik mungkin, tapi kita tahu tak akan cukup, dan kita nak tengok lebih ramai lagi. Walaupun macam kita cakap it's accessible, tapi walaupun accessible, dia tetap mahal. Betul, tetap mahal. Betul. Contoh macam kalau nak start dengan ovale yang sisi kecil pun dah berapa puluh ribu kan. So it's not easy. So macam mana kita nak tarik, it's good that saya nampak dalam, at least dalam motorsport ni, industri di belakang ni tu agak supportive. Kita bercakap soal bukan hanya syarikat-syarikat besar, company-company besar di belakang sukan pemotoran, tapi kita juga bercakap contohnya bengkel-bengkel tempatan, local workshops kan. Kalau kita tengok macam contoh tadi Capri dan sebagainya, Mini JP themselves apa semua pun ramai yang akan sebenarnya mewakili bukan hanya tim dia, tapi juga brand-brand lokal yang nak compete, nak so it's good. Cuma again capacity dia tetap taklah begitu besar.